Duduk situ sikit dulu. Tunjukkan dulu. Macam santai-santai. Hei. Ada perempuan ke? Yen. Goyen. Goyen. Try lah. Aduh. Hei. Hei. Jangan nampak dia tolak sikit. Alah. Hai. Ha. Lagi. Tak boleh aku dah. Ya Allah. Tolong je nak. Tolong. Ha. Ha. Sam. Boy. Minta je lah. Alah. Pagi semua ngantuk. Ha. Kamu dah sampai, Ren. Tarik tu. Dia tarik. Ha. Tak sampai, Ras. Kamu Ras. Tak sampai lah. Saya lebih kaki. Lengah pun lebih juga. Boy! Boleh pun. Ha. Aduh. Hai. Tak lepas. 1-0. NFC. Siapa skor? Boy. Rambut sama tak kenal tau. Boy kan tadi kan? Ha. Rambut sama tak boleh. Dapat. Baik. Ras. Aku pun nak lirik. Kau situ lirik. Tak sama kepala semua. Kan? Kepala semua sama. Dah 1-0 lah. NFC 1. Tadi live tak tahu kenapa. Problem. Slow connection. Hei, ha. Oh, main lagi. Main lagi. Dia dengar tu whistle sana. Oh, whistle. Dah. Dia kena dengar. Hai. Come on. Cantik. Masuk boy. Dah masuk dah. Dah masuk Dah dah. masuk dah ni. Siapa yang skor tu? Baiklah. Kita Rasra dengan Dashin. Oh. Rasanya Dashin kau tadi. Tadi Haras tolak dulu awal. Dia ada 3 orang tadi kan yang Haras masuk siapa entah? Tengah. Rasra. Dashin. Dashin. Oh, Dashin ni lah. Lawa lah dia. 2-0. Tapi macam santai sangat dia orang main. Kan? Benar tak? Tadi tu macam tak nampak Kan? dia punya. Tak panas lagi. Dia lari. Dashin. Juna kosong. Juna. Kamu Juna. Ha. Allah
Aduh. Oh, girl tu. Girl lah. Girl power. Power. Tinggi girl. Buka. Dia kan main belah kanan ni. Belah kiri. Ha, masuk. Tak masuk. Offside. Offside. Sabar, offside ya, Mak. Offside. Aduh, siapa langgar? Dashin. Dashin ter... Gimana? Okey. Nampak? Dia main dua hal ke? Kau macam mana? Tak tahu lah. Main dua half. 20-20. Bukan satu hal je. Dah biasa saja. Oh. Tak dah lama. Slow. Mana? Oh. Ya. Dia main sini je lah. Maksudnya grouping kan? Agaknya biru tu Singapura. Lion Seller. Oh, Singapura tu. Mana yang jerit-jerit tu? Perhatian kepada pasukan U804XC dan U8 Shining Academy. Sila bersedia di tepi padang bersapi 1 sekarang. Perhatian kepada pasukan U8 BRPK dan U8 Thunder FC. Sila bersedia di tepi padang bersapi 2 sekarang. Berangin sebab ya Allah. Kan? Sampai tengah hari ni hilang. Sekejap berangin. Bila Nah, kau tiup Ena. Banyak angin ni nak. Belanggar dengan Dashin tadi kan? Betul tak? tukar keeper. Dia ubat-ubatkan je. Ubat satu je, bukan jadi. Oh, keeper satu. Ya ke? Satu je kan? Tak nampak dah bagi jam tadi. Dashin. Tangan tu jaga risau. Tangan. Buat dia macam ni lah. Aduh, duduk belakang orang ni. Ayan. Yen. Dia. Allah, jauh kat dia. Belah kiri siapa main? Kiri. Tadi Aryan belah sana, ni Aryan belah sini kak? Juna belah sana. Juna. Dia orang main belah kanan ni. Juna tak silap. Juna kaki kiri tak silap. Ya. Dia tukar Aryan belah sini. Tengah-tengah pula coach ni duduk tak nampak. Aduh. Kamu ras. Lawa pusing. Rasa. Aduh, Ras. Dengan perempuan lepas oi. Menggegel. Tinggi ke? Oi. Bina clear ke apa? Kenapa dia tak pasang tak? Perhatian kepada pasukan U10 Cilik Junior FC dan U10 Budak Malang FC. Sila masuk ke padang United P1 untuk game sepak mula sekarang. Tukar dengan siapa Syabil? Perhatian kepada pasukan U10 TSSC Prime dan U10 TSS Academy. Sila bersedia di tepi padang United P2.
Tembung dengan Juna ke tadi? Perhatian kepada pasukan U10 Permata Selangor Eagle dan U10 Fireball FA Future. Sila bersedia di tepi Padang United P3. Perhatian kepada pasukan U10 Fireball FA dan U10 Copa Academy. Sila bersedia di Padang United P4 sekarang. Ya, dia. Cepat sekali. Yan, sekali Yan. Yan, banyak Yan. Ramai. Banyak Yan. Aku maaf kos kita. Lama. Banyak. Pertamalah. Kita tak tahu istilah-istilah ni. Tapi dua, apa ni? Dua orang kat mak dia. Perhatian kepada pasukan U10 Budak Malam. Sila masuk ke Padang United P1 sekarang. Diri ya. Perhatian kepada pasukan U10 Budak Malam FC. Sila masuk ke Padang United P1 sekarang. 15 minit. Kejap je 15 minit lah. Oh lah, aku salah. Kak Naha tak perasan lah mesej. Berhenti first half. Second half tunggu. Dah 2-0 kan? Dua dah. Terima kasih Kak Naha. Game dekat JSA. JSA rekod lah. JSA Setia Alam Kak. Doa. Hari ni ada 3 game. 3 game kan kita hari ni? 4 game. Sampai pukul 4 je Kak. 3.55 last game. Grouping. Nanti second game lawan apa? Lebih kaki je. Lawan Mira tu. Oh, lepas tu third game lawan Singapura. Kat mana Kak Naha? Perhatian kepada pasukan U10 Permata Selangor Eagle dan U10 Fireball FA Future. Sila bersedia di tepi Padang United P3 sekarang. Perhatian kepada pasukan U10 Fireball FA dan U10 Copa Academy. Sila bersedia di tepi Padang United P4 sekarang. Tapi kan kita punya orange ni dia orange pekat. Warna orange pun pasal. Warna orange ni sama. Warna orange lah tu dia terang. Dia biru. Lawa lah orang biru. Warna dia. Oh ya. Cantik warna orang biru pekat. Soalannya kita tak ada on. Tak ada rekod. Oh tu saya ingat. Tak tahu lah Kak.
Loh, apa? Abang. Oh. Tadi tak cukup kenal. Itu siapa? Oh. Gol lagi. Lain. Lain mana? Ya. Oh, ya ke? Mana makuk? Makuk tahu. Maka biru tu. Ha. Dia tak nampak. Terus je lah ikut. Tu. Oh, Azim masuk Abang Jim. Kena pula bola. Hai, tinggi tu. Tolak. Oras. Ambil dah. Ya. Ayat Ayat dia ngaji main. Kita jaga renang. Bin. Awal nak. Bin. Cepat. Guguk. Syed. Dapat. Dim. Cepat. Oh. Perhatian kepada pasukan U10 Permata Selangor Eagle dan U10 Fireball FA Future. Sila masuk ke Padang United P3 untuk game sepak bola sekarang. Jom. Sabit. Go Sabit, go. Tolak. Go Sabit. Boleh Sabit. 20. Bola ni lah. Sabit. Nampak. Tak mengunggu coach dia belakang Pergi. Go je nak. Ketiga pula. Ya. Takut je. Tapi keeper confident. Kita yang takut. Oi, bahaya.
Perhatian kepada pasukan U10 Fireball FA dan U10 Kopa Academy. Sila masuk ke Padang United P4 untuk game sepak mula sekarang. Buat apa belakang? Oh, Yat. Belakang, Yat. Tak nampak lah budak ni berdiri. Perhatian kepada pasukan U12 Square 1 FA dan U12 EBR Jayendra. Sila bersedia di Padang Bayan P1 sekarang. Perhatian kepada pasukan U12 Ducks X dan U12 AWM Panther. Sila bersedia di Padang Bayan P2 sekarang. Perhatian kepada pasukan U12 MJT Predator 2 dan U12 Rising Pune FC. Sila bersedia di Padang City P1 sekarang. Attention to Team U12 MJT Predator 2 and U12 Rising Pune FC. Please be ready at City Pitch 1 field now. Perhatian kepada pasukan U12 PSA Ili dan U12 Spectre United. Sila bersedia di Padang City P2 sekarang. Tak sampai dah. Apa dia lompat? Kenapa dia lompatnya? Scan dulu, tengok keluar mana. Ai, tak sampai. Dapat dua tu. Dapat Syamil. Dapat Syamil. Dapat Syamil. Syamil. Clear. Asal clear kan? Siang Syamil kecil. Boy. Offside pula. Boy, tengok offside boy. Perhatian kepada pasukan U12 Ducks X dan U12 AWM Panther. Sila bersedia di Padang Bayan P2 sekarang. Datin. Kenapa Datin? Nak habis ni second half ni. DSA Cup. Kat mana tu Datin? Ui, bahaya oi. Go boy, go Go boy. boy, go. Go. Juna. Melompat Juna. Tengok Datuk dah. Nantu. Memang tak ada relax.
Perempuannya gugup. Perhatian kepada pasukan yang akan bermain pada pukul 9.30 pagi yang masih belum berdaftar. Sila datang ke kemah urus setia untuk pendaftaran pemain sekarang. Offside jaga, Ben. Dekat dah sikit je. Hai. Kita kena dia offside. Kena dia offside, kita tak dia offside. Datang dia offside. Nak lainnya. Main memang satu. Entahlah kak. Perhatian kepada pasukan U12 Dark X dan U12 AWM Panther, sila bersedia di padang bayan P2 sekarang. Haji ikut je. Betul jaga Haji. Apa gambar orang ni ramai. Apa ada benjolan tu? Apa ada benjolan? Hey. Kilat dia. Lagi double butang macam Wei. ni rambut. Ha, baik. Juna. Perhatian kepada pasukan U12 MJT Predator 2 dan U12 Rising Pune FC. Sila masuk ke padang CTP1 untuk game sepak mula sekarang. Attention to Team U12 MJT Predator 2 and U12 Rising Pune FC. Please be ready at City Pitch 1 field now. Dalam. Sampai dah. Wei, baik. Baik je. Yat. Ah. Mana Juna? Cik Juna pasal ni. Ha. Juna. Kenapa? Betul lah. Betul lah. Nah. Nantu lah. Lepas ni turning ke perempuan ke? Turning ke perempuan. Friendly dengan perempuan tu. Aduh, sayang. Siapa masuk? Sambil keluar siapa? Dia. Oh dia. Kepala sama aku dah tak boleh tengok dah. Dia kot kan? Nah dia. Ya. Oh, ambil bontok push ni. Dan jadi nak tengok kepala dia orang je. Okey. Okey. 2-0 lah NFC. Kita dah main kat sini ke? Sama eh? Lambat lagi. Bye. Nampak lagi? Bukan apa?